A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dek kakak. Pagi ni diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana peluang untuk kita sambung pengajian kita pada kitab Munyatul Musalli, yakni kitab yang membicarakan berkenaan dengan cara macam mana nak khusyuk dalam sembahyang, dan juga cara macam mana nak semaya seperti orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala semaya. Semaya para wali, semaya para nabi. Jadi adik kakak, sebelum ni kita berhenti dah pada muka surat 21, yang mana pada kelebihan sembahyang itu sendiri. Pada kelebihan sembahyang itu sendiri, maka katanya Muhammad Ibn Tirmizi, sembahyang itu merupakan tiang kepada agama. Sembahyang merupakan tiang kepada agama. Jadi sebagaimana tiang, dan ia difardukan kepada kita. Fardu ni maksudnya wajib. Wajib, tak boleh nak ajar. Kena maya ke mana-mana pun. Tak usah kira lah mu capai peringkat hakikat kau, mu capai peringkat makam gapo, makam laduni ko, makam gapo ko. Tak ada makam laduni, tapi yang setengah-setengah orang duduk klaim tu. Oh, saya dah tak payah semayang kerana saya sudah mencapai tahap makrifat. Di saya ni ustaz, syariat sudah gugur. Sedap dia kata. Gugur syariat. Oh, penat. Jadi sebagaimana orang yang dia mukallaf, makna kata dia boleh mikir, dia mukallaf, dan dia mukallaf, dia boleh mikir beza apa betul salah, nasi ayam dengan nasi daging, sapoh dengan kek, reti beza. Maka bila pada kedudukan lagu tu, dia wajib semaya. Nabi lebih daripada mu lagi. Nabi lebih pada mu lagi. Lebih alik sana makrifat lagi Nabi. Nak ceritanya Nabi ni Tuhan buat alam ni kerana dia. Nabi, Allah Subhanahu wa taala buat alam ni kerana dia. Mu Tuhan buat mu ni kerana siapa? Kerana siapa? Sedap-sedap dia kata tak payah semaya dah hamba ustaz. Pasalnya hamba sudah mencapai tahap makrifat. Padahal tu yang kena lipat. Jadi gitu. Tiang agama, semaya ni tiang agama, maka kena semaya.
mu ayah lung ke, mu ayah nda ke, neh, mu pala agung sekalipun, neh, apa dia? Pakak paling besar. Neh, pakak paling besar, gapo pakak paling ikutlah, pakak gapo paling besar. Neh, tetap kena semaya. Tetap kena semaya. Kerana semaya itu adalah dia kepada agama. Gitu. Neh, orang duk pakak sibuk buat benda-benda sunat kan lah ni. Neh, pakak duk sibuk nak semaya sunat. Neh, pakak duk sibuk nak semaya sunat lah berapa. Neh, jadi boleh tak ada masalah nak semaya sunat, tetapi jangan witukar antara sunat dengan fardu. Neh, jangan witukar. Ambo live 2 account ni. Ambo live 2 account. Account moderator ambo pun ambo live. Account ambo diri pun ambo live. Hak ni account moderator. Hak ni account sendiri. Account ambo sendiri. Jadi adik kakak bolehlah nak pergi mana-mana, nak pergi dalam account Ustazah No pun boleh. Nak duduk dalam account ambo diri pun boleh. Tak ada masalah. Ikut mana-mana sedap lah. Jadi tu mukadimah kita pada pagi ni. Hak moleknya ngaji. Ada sak bem-bem. Maka kita sambung pula pada muka surat 22. Muka surat 22. Tengok sodah Maka berharap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan ini sekaliannya, supaya berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas mereka itu dengan tarhim, yakni kasihannya dan lemah lembutnya, dan berharapnya akan diterimanya dan hampirkan kepadanya, maka tiada satu daripada pekerjaan agama yang lebih besar daripada ini. Kopi. Katanya dalam kitab ni, semua puak kita ni tajuk suami lagi tu. Dok bak semaya lah pula. Bak semaya lah pula. Nak kau cerita nak laki bini semacam. Betul semaya dulu. Kita ajar dah. Buat betul semaya, ngaji tasawuf, baru rumah tangga okey. Betul semaya, ngaji tasawuf, baru rumah tangga okey. Betul semaya, ngaji tasawuf, baru rumah tangga okey. Jadi kita sebagai hamba ni adik kakak kena berharap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan rasa kasih sayang dia kepada kita. Kepada kita dengan sebab kita semaya ni. Kerana apa? Kerana bila mana kita semaya, maka sunat hukum dia. Kalau kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, mu kasihanilah aku ya Allah. Aku semaya asal ni ya Allah, mu kasihanilah aku ya Allah. Bila mu kasihan kepada aku ya Allah, mu berlemah lembutlah dengan aku ya Allah. Dekatkan aku dengan mu ya Allah. Doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagu tu. Ni dok semaya saja. Semaya saja, doa tak sih. Tak sih doa. Kalau doa pun Rabbana. Gapo dia Rabbana? Goni Rabbana, gotu Rabbana. Hak ni Rabbana. Hak tu Rabbana juga. Cukup boleh apa piti? Rabbana sungguh Rabbana.
Neh, agak redah atas belakang baru tahu. Tak? Jadi kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala layan kita ni dengan lemah lembut. Nah, lepas maya tu minta dengan Allah. Nah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala layan kita ni dengan lemah lembut. Kerana apa? Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Taala layan kita dengan lemah lembut, maka kita ni akan duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan kita kena ingat, tidak ada semaya, tidak ada ibadat yang lebih besar daripada semaya fardu. Tak ada. Nah, lah ni puak kita duk galik sibuk buat semaya sunnah. Semaya fardu tak ganti. Nah, tak ganti semaya fardu. Semaya sunnah lama. Nah, duk gelepar buat semaya sunnah. Apa tak tahu. Kita semaya fardu dulu. Amo sebut dah. Nah, jangan wituka. Setan dia mari nak kacapal otak ni. Dia kata kan, kita subuh tak maya. Nak bangun-bangun nak murah rezeki. Bangun subuh pukul 10. Bangun pagi pukul 10. Pukul 10. Lepas tu nak nego dekat TikTok sok nak nego dekat TikTok sok. Bangun mandi-mandi nak nego dekat TikTok sok, akak takbir semaya duha. Molek buat semaya, molek baca dua-dua lah. Molek baca dua-dua. Baru pukul 10 pergi mandi-mandi pasal nak jual dekat TikTok sok ni. Maya duha. Maya duha tu gak subuh tak maya. Kena tipu di setan. Kena tipu di setan. Dan ada orang duk mengatik saja. Lek. Semaya malah. Semaya malah. Hak ni tak boleh jual, hak ni boleh jual. Hak ni tak boleh jual, hak ni boleh jual. Lek ganti duk ngatik. Lek gapo lek. Ingat telefon. Lek. Orang lain mengatik juga. Tidak siapa serupa ngamu. Duk lek. Semaya malah. Apa abang tak semaya? Zikir pun ingat kepada Allah. Zikir pun ingat kepada Allah pula. Pecah wasabah ngatik. Mana wasabah? Contoh. Nak tunjuk contoh dah. Ni, di kedai iku pakai wasabah gen. Siapa budak kedai iku tu ketagih ni nak scan harga di tisu. Ketah apa? Ni wasabah tangan tu gen. Dengan bayar gitu. Adalah seorang budak hak wongok tu gi. Allah Abang dalam keadaan solat daim. Dalam keadaan solat daim. Ni solat daim. Barang. Bayar beli pay. Bayar sini kah? Tangan dek kan? Kita dak kata dah. Hak ni hak sungguh ni. Benda ni terjadi. Ni. Tapi semaya malah. Abang apa tak semaya? Abang ni moga siapa pun ikat hakikat dah kan. Jadi tak semaya. Allah tak pandai dah semaya abang ni. Allah pandai kepada abang sendiri. Aduh, pandai kepada zat dia. Tuhan tengok zatmu pula. Apa nak kata ngaji hakikat tu, kata ke Tuhan tengok zat dia dengan tu zatmu. Alalah. No, dia mana ni? Maya malah. Siapa? Ni berapa petin ni? Tok laki marah rapat kau tok laki. Tok laki suruh yang buat ambil air
ambil diri lah. Orang tengok ngaji Quran ni. Bahasa orang tua. Tak erti kau tengok orang tengok ibadat dengan Tuhan. Sikit-sikit nak air, sikit-sikit nak air. Tukar tu. Retin lagu tu biasa dia. Sama juga dalam bab semaya. Sama juga dalam bab semaya, kena buat dulu hak fardu baru boleh buat hak sunat. Buat dulu hak fardu baru boleh buat hak sunat. Jangan duk tergehel nak buat hak sunat saja, hak fardu tak boleh buat, jangan. Begitu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermulanya sembahyang itu merupakan cahaya. Semaya ni cahaya. Cahaya lagu mana? Cahaya lapu ke ni? Tak. Cahaya keimanan. Orang yang mana tidak semaya, orang yang mana tidak semaya, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan seri daripada muka dia. Tu dah lighter klaring tetek skrin ni 3,000 ni view net 10 tak ke 3,000 tetek skrin biar lebih banyak sikit. Tuanya hitam klaring tuanya. Kalau sesek, kalau jalan sesek di apa, kalau jalan sesek di tiang lapu ko, tepuh dengan orang ko, lekat hitam dia ni di baju orang, nak ojaknya sampai setara tu. Tapi kalau dia ni jenis jaga semaya, tua hitam pun nampak mani. Tengok caklak geruk. Tua hitam pun nampak mani. Nampak caklak. Caklak. Cadbury. Washer. Ferrero Rocher. Baru yo. Ni dah lighter. Aku takut tukar dengan tahi orang. Gi bayar minyak, tuai tak semaya. Tuai tak semaya. Ite pula. Tubik kepala botok, tubik daripada kereta, tubik daripada kereta. Tubik daripada kereta, kejut orang. Pocik hok jaga stesen minyak tu kejut. Allah. Apa pocik kejut? Pocik ingat kepala tahi sat ni. Allah, tak tahu pocik tak nampak demo. Lepas tukar kepala tahi. Buat mana? Tu malah semaya. Itai lengit sungguh. Bukan itai lengit comel itai lengit ni. Tapi tak ada seri. Dia beza adik kakak deh. Walaupun kita itai tengok caklak dengan tengok tai orang ni lain. Tak sodok buat serupa tak terkorok kering. Terkorok kering dia serupa. Tak boleh. Tak lah betul lah. Nak suruh takut sikit, nak suruh wismaya. Nak suruh wismaya. Ni demo ni kalau tak kata tak semaya demo ni. Tak degih demo ni. Dia lagu tu lah. Orang jatuh bak semaya malah, orang tino bak hormat kau tak lelaki malah. Ni lagu tu. Perangai dia tu. Perangai dia pun selagi boleh masuk neraka. Gitu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama ia berkenalan ia di dalam sembahyangnya. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ia kekal berada di atasnya. Bila mana kalau solat lain semaya, subuh tak semaya, kau solat lain. Solat lain semaya, semaya. Dia gini, Kak Mek gini. Bak semaya ni dia cukup rukun dia Cuma Allah Subhanahu wa taala dia terima ataupun tidak semaya kita. Lagi semaya hok cukup. Semaya cukup 5 waktu pun Allah Subhanahu wa taala belum tentu lagi Allah terima. Belum tentu lagi Allah terima. Semaya cukup ni. Semaya subuh. Tunggu duk gini. Semaya subuh. Siap-siap mandi. Tunggu orang beb. Subuh pukul 6. Dia pukul
58 tu duduk atas kajadah dah ready gini dah. Tunggu orang Allahu Akbar dia akak takbir lah. Dah. Nak ayatnya cepatnya semaya. Allah. Dah. Siapa setara tu pun semaya. Kalau Allah tak terima sepatutnya. Soh ni dia cukup rukun. Cukup rukun 13 soh semaya. Tak kira semaya gapo, tak semaya subuh kau, semaya iso saja kau, tak semaya iso kau. Kalau cukup rukun 13 tu maka cukup. Semaya. Gitu. Dia tak sama. Terima semaya, Allah terima semaya kita dengan Allah terima semaya kita dengan sah semaya ni tak sama. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita nak duduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah tengok kepada kita ni, nak suruh Allah tengok kepada kita ni, maka semaya tu biar lama sikit. Ni semaya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira subhanallah wa ta'ala wa la tasamani fa muslima ma ana min muslimin la wa nusuki wa ya rabbi la syarika lahu bi zakal min wa min muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oleh semaya lagu tu. Kita semaya ni biar kita lama-lama sikit. Kerana apa? Kerana makin lama kita semaya satu-satu fardu, makin lama lah Allah tengok kita. Masuk lagu mana? Allah sayang kepada kita. Makin lama, contoh gini lah. Kita dengan bini kita. Contoh. Kita dengan bini kita. Kalau bini kita tengok kita lama dekat dengan bini, kau lama kau sayang. Ni kalau dekat mata, balik kerja, pergi kerja. Balik kerja, beluk. Pergi kerja, beluk. Tak ada sentuh tak ada duk main muka gini, tak ada. Sekadar nikah wipiti. Nafkah. Kasih saya tak ada langsung. Jadi tak ada lama lah rumah tangga tu acu lebu. Jadi lagu tu juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semaya kita pun lagu tu jugalah. Yang bila mana kita semaya ni biar duduk dengan Allah lama sikit. Biar duduk tak boleh peluk sok modah. Kalau kita ni sebuah peluk sok modah ni, semaya pun semaya sok modah. Bolah semayanya. Bolah semaya. Dah semaya dah lama lah kan semaya. Ni, lah ni umur 50 dah. Bolah semaya. Engkau semaya lama dah. Kalau nak guna wah peluk lama dah, tak boleh. Tina tak boleh maya lama, banyak kerja nak buat. Mu ada je alasan muka je. Tokenlah contoh dah. Tokenlah semaya tu siapa 2 jam. Contoh nak tanya hak tu. Paling lama puk kita 5 minit ya. Paling lama puk kita 5 minit. Ngaji bab semaya tak usah kira. Ngaji bab semaya tak usah kira. Oh ni dah mun niatu musalli. Oh ustaz. Okey. Ngaji mun niatu musalli. Terbokok sepore gila. Bab ngaji saja terbokok macam orang gila. Tetapi tangis semaya, tak boleh 5 minit tak boleh. Tak boleh 5 minit. Tak ada dah 5 minit. Dapat kau romomu tu gak. Kecing pun 10 minit. Mandi setengah jam. Semaya tak boleh 5 minit. Nampak dah tu kita dunia kau gapo kau. Boleh nampak dah.
tak mari rasa nak duduk dengan Tuhan lama. Beritahu dah kan kita di pada masa esok. Percaya aku. Nah, kenapa? Allahu Akbar. Relax sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nidda alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kena dalam mulut bekas minum air teh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, sedap. Nah, tak berapa nak khusyuk sebab tu orang suruh ngaji mek ani. Nah, sebab tu orang suruh ngaji nak wi khusyuk lagu mana, sebab tak khusyuk lah. Sebab tak khusyuk lah orang suruh ngaji, orang suruh nadah kitab ni. Sebab tak khusyuk, sebab tak jumpa jalan lah orang suruh ngaji ni. Ayo salah kau Tuhan pula. Nah, Allah buat hamba lagu ni ustaz. Allah buat hamba memang tak khusyuk. Terkorok kering dia. Ngaji malah. Nadah kat retek bab kitab semaya. Ni, nadah kitab Munyatul Musallin ni wiawi pehe. Nah, Nah. Tak boleh sedap ni lagi. Nah, hak ni muka merah sangat ni. Nah, hak ni dak merah hak ni. Hak ni merah. Nah. Jadi lagu tu. Nah, awak penat dia. Nah, kena ngaji lah, kena ngaji. Tak jumpa juga khusyuk. Oh, kena buat khusyuk lagi. Nah, hak ni akaun no ni. Telefon ni telefon WhatsApp lagi. Hak ni telefon hak saya tu. Saya ni tak pakai tak mau. Tahu ikut dia lah. Ambo menyampaikan saja. Demo nak pakai, demo nak petika, demo nak belebe, halah pergi. Cuma di pada masa esok, mu jangan cari aku, mu minta aku tolong jawab dengan Tuhan. Hak tu aku minta. Tolong jangan cari. Lah ni aku tolong jawab dah ni. Lah ni aku tolong jawab dah kau popok demo ni. Ni ambo tolong jawab dah kau pada adik kakak ni lah ni. Jadi lepas ni jangan adik kakak mari giliran adik kakak siapa giliran adik kakak ni. Giliran adik kakak ni mari royak tu ambo ngaji dengan ustaz tu Munyatul Musallin. Panggil dia bo ambo tak sir. Lah ni ambo biar ambo letih atas muka bumi tak apa. Pagi malam. Duk ngajar pagi malam biarlah letih lah ni. Nak kata warna tika muda, tika ada tenaga ni. Biarnya letih lah sikit. Siapa kena ada hari-hari tu siapa tak ada. Berungga berungga situ, berungga sini. Berungga situ, berungga sini. Tak. Jadi tak ada. Kita pun ada kehidupan juga. Kita pun ada kehidupan juga. Jadi lagu tu lah. Nak kau demo saja, nak suruh kita apa? Gapo ni? Pek. Ni gapo? Manja deh. Nak suruh demo saja kita manja. Ni, cukup atas muka bumi sudah. Tamu pulak kita memang masa tak ada. Memang tak ada masa. Macam demo tak apa, demo ada kerja. Demo boleh pergi kerja cukup boleh ada gaji, kita duduk. Kita ni tanya ada orang beli tanya orang tak beli kan. Tak ada PT kita ni. Demo tak apa. Tak serupa. Jadi ambo minta tolong gitu lah. Ni ikhlas ni ambo royak ni. Bukan ikhlas lah maknanya daripada perut pedam pun ni hamba royak ni. Tak apalah lah ni letih sikit pun. Lah ni letih sikit pun tak apalah.
Tak. Sesok bolah mari cari aku dalam kubur. Nah, tak dah letih setahun ni. Oh, letih adik kakak sungguh. Nah, letih. Dapat kau cari makan dengan jual minyak juga. Dapat kau cari makan dengan jual minyak. Dia mau layan kita supaya kita ada pitih juta-juta dalam bank. Jadi semaya tu biar lama lah sikit. Duduk dengan Tuhan tu biar lama sikit. Jangan duduk lorak sangat. Jangan duduk lorak sangat. Sungguh kelas fardu ain orang tak bayar yuran. Ada 100 orang tu tak bayar belaka. Biar agak bagi 2 hok bayar yuran. Tak ada. Mana ada. Tak dapat bagi 2 bayar yuran. Tanya nak masuk, tanya nak masuk. Apa tanya minta yuran? Tak saya dah ngaji sebabnya tak ada. Uya rasa tak ada ngaji. Menipu kohong. Aku tak kisah nak ngaji kodok. Cuma dah menjanji dah nak ngaji, kena ikhlas dengan ilmu. Ni dak time minta yuran. Saya tak pernah masuk kelas ustaz. Tak pernah masuk lagu mana? Tak pernah masuk lagu mana? Sini pun blebe. Dalam Google Meet pun blebe. Tak pernah masuk dalam kelas. Pelak sungguh. Nama dia congok. Kita duk baca congok. Tanya ni kelas. Tak ada suruh gapo, nak suruh syok. Mu baca, mu semaya ni, mu baca jangan tinggal. Baca tu baca sunat ko, baca wajib ko jangan tinggal. Kalau tinggal memang dia jadi masuk. Dia mari masuk dalam kepala macam-macam. Dia masuk dalam kepala macam-macam. Dia masuk kain tengah basuh, dia masuk goreng telur. Dia masuk macam-macam lah dalam kepala. Jadi doa iftitah ko semualah jenis jenis baca tu baca belaka, jangan tinggal. Gitu. Ambil lama sikit masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kalau dulu tok kita dulu, zaman dulu, ni budaya pondok dah. Kalau dulu budaya pondok dah. Tok guru dia akan royak kepada jemaah. Kalau ni suasana pondok dia akan royak kepada jemaah dia. Kita lepas asal, lepas ni kita duduk dulu, istighfar dulu boleh 100 kali. Lepas tu muhasabah diri. Hari ni aku buat dosa gapo? Hari ni aku buat dosa gapo? Hari ni aku layan anak lagu mana? Hari ni aku kecek lagu mana dengan tok laki aku? Hari ni aku kecek rano dengan bini aku. Terima kasih bagi gift. Hari ni aku lagu mana dengan ayah aku? Duduk sebentar. Lepas daripada semaya tu duduk sebentar, menunggu sebentar. Mujahadah diri dengan cara lagu tu lah. Mujahadah diri dengan cara lagu tu. Jadi dengan cara muhasabah diri lagu tu, walaupun sekali sehari lepas asar lah kita kata buat, ataupun lepas isya, ataupun lepas maghrib ko. Duk meta hari ni aku buat gapo, dosa gapo hari ni aku buat. Dosa gapo hari ni aku buat. Duduk meta waalaikumsalam. Duduk meta. Mikir dosa gapo dia bapo kehidupan aku lagu ni waalaikumsalam. Bapo kehidupan aku lagu ni. Bapo jadi payah. Bapo jadi cerah. Bapo tok laki jadi beci. Bapo bini jadi beci. Bapo orang lain tak boleh tengok. Bapo lagu ni bapo tengok diri kita. Sebab duduk dalam keadaan semaya lah. Tu duduk atas tikar jadah lagi, maka ambil masa sebentar. Ambil masa sebentar. Mari tekan. Kena anxiety, ya salah kat orang. Saya ada anxiety jadi tak boleh. Saya tak boleh nak tahan.
saya tak boleh nak teh perasaan saya, jadi saya kena kata kat orang. Ni ada anxiety kena kata kat orang. Neh, karuk tu lagu tu. Neh, cek diri kita. Neh, boleh duk tengok orangnya. Neh, cek diri kita, muhasabah diri kita. Neh, kalau kita duk tengok orang, duk tengok orang, duk nilai orang, duk tengok orang kawan ni begini, apa je aku gini dengan aku. Apa je aku? Sepatutnya apa je aku gini dengan aku ni muhasabah diri. Bukan kata apa je aku ni gini ni, je aku ni jenis tak pakar ni. Bukan kata kau je kita tu. Tetapi kita tengok diri kita lagu tu, kita muhasabah diri kita. Ambil masa termenung lepas semaya, duduk semeta, galik dulu dengan Tuhan semeta. Tu baru ya orang kasyaf. Tu baru ya orang kasyaf. Ni pok demo kasyaf ke apa? Semata-mata nampak hatu jadi kasyaf lalu. Nampak hatu kasyaf lalu demo ni. Hatu kasyaf. Bukan lagu tu kasyaf ni. Begitu. Dan kerana inilah adalah sembahyang yang sangat banyak faedahnya lagi, ia membukakan bagi hati bagi orang yang papa dan orang yang mempunyai dorori daripada ahli al-qulub. Maka muliakan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang, maka hilanglah pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemar dan yang disukanya, dan hilanglah daripada hatinya daripada ingat akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran surah Taha, Allah kata lagu mana? Suruh olehmu akan ahli kamu akan mendirikan sembahyang agar ia sabar pada dia. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Tengok, Allah Subhanahu wa taala kecek dengan kita ni dengan berhalu. Allah kecek dengan kita ni dengan berhalu. Sebab tu kita tok laki kena suruh bini kita semaya. Kena suruh bini kita semaya, kena suruh. Supaya berapa? Supaya hubungan dia dengan kita sendiri pun jadi kuat. Bila mana hubungan kita dengan dia menjadi kuat, maka barulah dia faham lagu mana nak jaga hubungan dia dengan Allah. Orang Tino ni, dia kena beri contoh atas muka. Kalau kena hak bodoh tu bodoh sungguh. Orang Tino ni dia cerdik, dia celika bab piti. Dia celika bab piti, bab cari air orang. Dia celika orang Tino, dia pandai. Tetapi bila mana siapa bab ibadat, dia tukar. Dia tukar dah. Hak mana fardu, dia tukar dah. Hak mana fardu tukar, hak mana wajib tukar. Tu orang Tino. Jadi kita sebagai suami ajak orang Tino semaya sekali dengan kita. Ajak orang Tino semaya sekali dengan kita. Acu tanya diri masing-masing. Bila lah sekali semaya jemaah dengan tok lelaki? Bila lah? Tok lelaki tak semaya lah, kena suruh lah. Tok lelaki mu kan? Ada pula tok lelaki dia tak saya suruh semaya. Suruh lah semaya muka tok lelaki mu. Oh yak ke dia tu habis semaya. Ni tak seroyak. Tak apalah kalau hak semaya jemaah sokmo tu tak apalah. Ni orang tegur hak jenis malas nak semaya jemaah. Dia malas. Lepas tu dia kata tok lelaki dia malas semaya dengan dia. Aku tahu dah. Memang lagu tu. Kena peringat kepada orang Tino, kita orang jatuh
kena peringat kepada orang tino. Supaya apa? Supaya mereka ni tidak lalak dan juga mereka boleh buat perasaan kasih kepada dunia tu. Nah, ni hak mana lah Kak Liza belah lah Kak Liza nak warna dah tok laki mati gak. Tak menasabah nak pergi cokeh mula kubur tok laki lepas pada dengan ngaji pagi ni. Dengan ngaji pagi ni pergi cokeh mula kubur tok laki. Apa nak semaya jemaah? Tak boleh lagu tu, cari tok laki lain. Pergi cari tok laki lain. Bukan tak boleh. Kena royak demo ni tak boleh. Tok laki suka pusing kuat-kuat tengah maya je. Tak ada kaitan tu. Jadi bila mana kita ajar orang tino semaya ni, hilanglah pada hatinya benda yang dia suka dan hilang pada hatinya ingat kepada dunia. Ajar orang tino kita maya. Mari maya. Mari maya. Ni nak kuat bini nak semaya tak si? Takut tak makan nasi. Tak boleh ustaz. Tak boleh ustaz. Tak boleh. Ambo kalau ajak nak kecek tok laki buai rokok. Gini. Kalau boleh kecek, untung alik demo. Kalau boleh kecek, kalau tak boleh kecek, demo kena semaya juga dengan dia. Lah ni orang tino lah ni dia sibuk dia nampak aib tok laki dia ni. Tok laki pakai luar pendek, tok laki sak rokok, tok laki apa lagi mai tino. Tok laki malah. Tunggu tok laki baru. Ni baru ya lah orang tino. Tunggu tok laki baru. Ramah hok malah maya. Tok laki sak rokok, tok laki mai dadah, tok laki tak kerja, tok laki mai tino, tok laki mai mutu. Tak kira lah lagu-lagu mana main tok laki mu sekalipun, bila mana dia ajak semaya kena pergi semaya. Bila mana dia suruh semaya kena pergi semaya. Walaupun tok laki kita ni jenis tahu nak warna. Kalau kita tanya tok laki mancing 20 je. Balo kat tok laki demo. Tak apalah, hamba doa sebaya tok laki kat jumpa jalan rumah lah. Dia tak boleh duduk di rumah tu. Kalau tak solat, ibadat lain tak jadi ya. Kalau tak semaya, ibadat lain tertolak. Kalau tok laki duk ngai, luar siapa 20 je tu, maksudnya dalam rumah tu ada musibah lah tu. Adalah tu binawe yang ada dalam rumah tu, maka kena buai dulu binawe yang ada dalam rumah. Takutnya tok laki serabut tengok apa ko. Kena tengok, kena tilik juga jaga-jaga dalam rumah. Bapa tok laki tak saya duduk dalam rumah. Ni tok laki tak saya duduk dalam rumah, salah kau tok laki. Blebel kau tok laki. Memang tok laki tak silah duduk rumah. Boleh bini mu serupa dengan mulut. Aku kata dah. Boleh bini mulut serupa dengan puaka. Tok laki tak tahu ngaji, bini yang suruh ngaji. Alhamdulillah. Kalau tok laki tak tahu ngaji, bini suruh ngaji, alhamdulillah. Jadi lagu tu. Kita reti kita mainkan peranan supaya rumah tangga kita ni tok laki berakhir duduk di rumah. Ni tak tahu pasal mana. Tok laki jadi tak si duduk di rumah. Duduk mentah-mentah gitu. Tengah hari kerja malam minum air, tengah hari kerja malam minum air, tengah hari kerja malam minum air.
Tak ada buka pintu nyawi blebe. Kena kecek lah, kena kecek dah. Jangan duk lagu tu orang teno ni. Jangan duk. Nah, kena boyok selotok dengan tok lelaki. Kena marah mula ustaz tegur sama-sama. Tegur lagu mana? Tegur lagu mana? Kita dulu apa kita tak boleh nak jadi romantik serupa dengan mula-mula kita nikah dengan dia? Sebab apa? Sebab apa time mula-mula nikah hari tu molek-molek ya. Boleh romantik. Abang. Nah, abang tengah mula-mula nikah. Tak apalah abang kita MC tak apa hari ni sebab abang. Nah. Pasal dia dah. Pasal dia dah. Nah. Kita MC tak apa abang hari ni sebab abang. Awal-awal nikah. Awal-awal nikah MC tak apa. Nak layan tok lelaki. Nah, duk 2 tahun. Nah. Duk 2 tahun tu gak. Nah. Kalau kita tak kerja. Siapa yang nak UPT kita? Siapa nak UPT? Selama kening. Mu hidup daripada mu kurus sampai mu gemuk. Lah ni gemuk macam ke lembu korban dah lah ni. Siapa dak makan kamu tu? Kalau tidak tu hewi makan kamu. Sedap kata. Tu bik derak bini blebe pas suruh pergi ambil barang bawah barang ada peti. Lagu tu. Boleh ke pisah kita tak sejemaah? Tak boleh. Jangan jadi binawan kita ni. Jangan jadi binawan. Nak cerah semacam. Kerja popok mu orang tino ni nak cerah ya kerja. Bapa tak ubah pandangan kita orang tino ni ubah kepada nak ibadat kepada suami. Aku duk belebel kita orang tino ni. 3 hari seminggu. Duk belebel kita orang tino 3 hari seminggu duk belebel kita orang tino. 3 hari seminggu. Orang tino dan neraka. Peranan dalam rumah tangga. Gapo lagi? Peranan dalam rumah tangga. Lepas tu ilmu poligami. 3 hari seminggu duk ngajar bak rumah tangga. Tapi demo tanya bak semaya pun nak cerah. Alolah. Setara mana tu yang mudah sangat nak sebut cerah ni. Tak boleh. Jangan lagu tu. Mudah sangat nak minta cerah dengan pasangan. Nak cerah suami curang dosa besar. Gini kaedah dia dah. Kalau pasangan kita buat dosa, contoh, kalau pasangan kita buat dosa, hak tu kita lebih kena jaga. Kalau pasangan kita buat dosa, hak tu kita kena lebih jaga. Tok laki kita buat dosa ke, bini kita buat dosa ke, hak tu lebih kita kena jaga. Tetapi lah ni kalau kata orang tino dia buat dosa, dia kata kalau bukan kerana abang layar saya buruk, saya tak cari jatuh lain. Dia buat lagu tu. Lah ni ramai orang tino. Orang tino ni. Buah lagu tu. Tok laki banyak masa di luar. Kalau kerana abang tak kerja tak banyak ataupun kerja ramai-ramai, abang tak cari jatuh lain. Serupa yang mu orang tino, bahasa gila ni. Orang tino gila ni nama dia. Dia ni tak tahu hukum hakal. Tok laki kerja nak makan komung biar jadi gemuk serupa dengan lembu korban tu. Sebab tu tok laki cari pitih nak komung tu. Dia tok laki dia sibuk dengan kerja pula. Penak saja. Tak boleh lah lagu tu. Sebab tu pasangan yang baik, isteri yang baik, suami yang baik saling melengkapi. Isteri buat dosa, suami yang peringat. Suami buat dosa, isteri yang peringat. Jangan kata-kata nak nasihat ni.
Jaga kata-kata, nak nasihat ni kena bijak. Gini Kak Tia, kalau Kak Tia panas telinga dengan perkataan ambo, ramai lagi hok sejuk telinga dengan perkataan ambo. Kalau berasa Kak Tia jadi berasa urak makan dalam dada. Hak tu atas demo. Kita kata benda sungguh. Berasa. Orang kalau kata tok makan lada ya tak serah pedah. Orang yang makan lada saja yang serah pedah. Orang yang makan lada saja yang serah pedah. Kalau dia makan gula, dia minum air. Dia minum air kopi contoh. Dia minum air kopi. Allah pedah Pedah Siapa dia buat air kopi pedah ni? Padahal dia sendiri buat. Tak boleh belembut, tak reti bahasa. Belembut tak reti bahasa apa-apa mu. Belembut. Kak, ambo bukan baca surat cinta ni, ambo baca kitab. Ambo baca kitab, bukan baca surat cinta. Kalau baca surat cinta, ya, ke hadapan adindaku yang tersayang, muka macam kesrek. Ke hadapan kekandaku yang handsome, muka macam hotdog. Boleh kalau kata baca surat cinta. Kata gila-gila. Memang orang tino gila saja yang cari alasan tok laki tak layak dia cari data lain luar. Orang tino gila. Sebab kalau orang tino gila, gini. Saya pernah dengar orang perempuan Kelantan yang banyak kali kahwin cerai tu maknanya dia hebat. Hebat sungguh. Orang tino gila lah. Kerana kalau orang tino tak gila, gini. Hukum Islam hukum. Mukallaf. Islam. Akil balik. Islam. Lepas tu apa lagi? Akil balik, Islam, waras. 3 perkara ni. Akil balik, Islam dan waras. Baru jatuh hukum. Barulah lekat dosa pahala kepada 3 orang ni. Orang yang mana cukup 3 syarat. Akil balik, Islam dan waras. Tetapi kalau bila kita kata gini, jangan cari orang jatuh lain. Demo ada tok laki dah kan. Jangan cari jatuh lain kalau tok laki demo buat perangai. Tapi puak demo ni, cari jatuh lain kerana tok laki buat perangai. Contoh. Maka bila mana demo cari jatuh lain kerana sebab tok laki buat perangai dan demo membenarkan pula maksiat tu, maka demo tidak adalah salah satu. Demo tidak ada akil balik, demo tidak ada akal yang sihat, demo tidak Islam. Nak kata tak Islam, tengok pakai kain tudung. Islam bakali. Nak kata tidak akil balik, tua tengok sepuluh 40 dah. Nak main apa dah. Lepas tu nak kata warah tak warah ni, bakali boleh jadi warah tak warah ni. Gila kau norma. Kita pun saka baik. Ni saka baik ni. Ni saka baik ni. Orang gila bakali. Ada tok laki dah pergi cari jatuh lain. Orang gila bakali. Tu sangka baik dah tu. Habis dapat saka baik. Kalau kata saka buruk, orang kata kedai mau kape. Sungguh. Orang kata kedai mau kape. Orang belebeh hak bini dia cari salah tok laki. Orang belebeh hak bini mencari salah tok laki. Kita berasa-berasa kedekut ni. Kita berasa-berasa tok laki kita kedekut ni kerana kita duk pergi pitih dengan tok laki tu. Acu pergi pitih, acu pergi rezeki tu hewi kak, nak tahu. Lama mana dah? Masih lagi dalam ni, dalam surah Tahan, syarah surah Tahan. Lama mana dah tok laki tak pitih?
Mana? Mana saat ni rojak tok laki tok UPT? Lama mana dah? Nak tahu lama mana dah? Tok laki pegang. Ya wanis tak kira lah tok laki pegang kau gapo kau. Lama mana dah tok UPT kau lemo? Nak tanya. Ambo tanya ni, tok laki tok UPT kau kat lama mana dah? Sejak nikah. Berapa tahun dah sejak nikah tu? Mari. Berapa tahun? Berapa tahun dah? Berapa tahun dah nak? Siapa tok laki kita ni kolan tapi kata gila. Kita siapa ustaz bagi tu lagi. Biarlah orang lain tak tahu hukum. Puluh-puluh tahun. Ni molek-molek hidup. Tok laki tok UPT puluh-puluh tahun. Molek-molek hidup. Molek-molek ni, molek-molek hidup ni. Kalau kata duit tu dengan tok laki, rezeki tu daripada tok laki lah. Iman dalam diri dia kurang. Iman dengan jahil lah. Aku jawab. 20 tahun dah tok laki tok UPT hidup molek-molek ni. Ada telefon, siap boleh ngomen dekat live, siap boleh masuk kelas agama, masuk joget lah apa molek ni. Boleh ngomen. Dah cukup. Rezeki ada tu, rezeki tu. Nak gapo lagi? Tak bersyukur lagi dengan yang ada. Bukan tak bersyukur ustaz, tak bersyukur lah tu komplain tu. Tu hero ada ni dalam surah Taha ni. Tidak kamu yang bagi rezeki kepada kami. Allah kau ada. Bukan popokmu. Rezeki kepada Allah. Bukan kita makhluk. Ambo pun tanya juga. Ambo tak marah, ambo tanya. Ambo tak marah, ambo tanya ni. Molek-molek hidup puluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun nikah dengan tok laki tok UPT. Molek-molek hidup. Hidup sebab cari gain ni kat apa. Kalau kat apa ada tok gain ni. Kalau kat apa ada tok laki tok UPT kau kat apa nak duduk dalam rumah tangga tu buat gapo. Ambo kecek sama dah bab ni. Ramah kat aku. Memang orang tino je fikir nafkah tu pala duit je. Tempat tinggal tok laki wi, tempat tinggal tok laki wi makan, tok laki wi baju, tok kira nafkah. Orang tino ni dia kira pitih je nafkah. Lah ni lagu tu. Kita kalau kita ada tok laki kita tok wi nafkah kau kita tubik lagi cari makan. Kita tubik lagi cari kerja. Kalau tok laki tok wi nafkah kau kita kak. Ni duk lepas doden tok laki tok wi nafkah, buka aib dalam Pak Rama, buat konten tok laki tok wi nafkah. Serupa je. Benda tu mari lagu mana? Mari melalui suami. Pitih kau gapo kau mari melalui suami. Sebab tu kita kata Allah sebut dah dalam surah Taha ni. Mu katalah lagu-lagu mana pun bukan mu rezeki. Bukan mu yang minta rezeki dengan tok laki mu. Mu minta hari-hari kacak nafkah. Hari-hari ni kacak ni. Bak rezeki, caya dengan rezeki. Rezeki ni bukan mu wi, bukan tok laki mu wi. Tuhan wi rezeki. Duduk sibuk pasal tok laki tok UPT. Kita betul diri kita. Letak molek. Istilah rezeki itu daripada Allah. Istilah rezeki itu daripada Allah. Hamba tak pernah happy ustaz nikah dengan dia. Pak bapa pun tak cerah nyorima. Bapa pun tak cerah. Dah napuk sepotok bahagia benar puluh-puluh tahun juga teh. Tak bahagia ni. Adalah rumah tangga komplain. Cerita aib tok laki, rapak cerita aib tok laki. Aib Malaysia jimuk molek-molek dengan tok laki.
Cukup 9 bulan beranak pula. Dalam duk ngandung anak tok lelaki tu. Dalam memang sedap. Memang sedap. Mulut kita memang sedap. Tak usah urusnya. Berasa panas tobek. Berasa panas. Nak kau tak percaya kau rezeki tu popokmu ni orang tino. Popokmu orang tino ni kena ingat popokmu ramah dalam neraka. Kena ingat. Bukan tak ada orang jatuh dalam neraka, tapi popokmu orang tino ramah lagi dalam neraka. Antaranya sebab ni. Malam-malam je mok dengan tok lelaki. Alik pagi buruk tok lelaki. Orang tino lagu ni, orang tino je ni. Tak tahu lah aku. Jenis tak sedar diri sungguh. Amba bukan kata kepada Kak Wani. Amba beri contoh. Kalau Kak Wani tanya soalan melalui istilah contoh. Kak Wani tanya soalan nisbah kepada contoh. Amba jawab dengan nisbah jawab apa kepada contoh. Gitu. Panggil rimal lah, amba tak dengar kata. Tak ada tak naik. Rimal tak dengar kata. Lagu tu. Sebab tu orang ngaji sokmo, sebab tu orang suruh masuk kelas fardu ain, ngaji tauhid. Betul diri. Bila duduk belebel, jangan tengok salah orang. Duk tengok salah tok lelaki, duk tengok salah jiran, duk tengok salah anak. Apa anak tak dengar kata, mu tu banyak mana dah betul diri mu Tuhan. Betul sama ustaz. Merasa diri betul itu merupakan salah. Merasa dirimu betul, mu salah. Hamba pun jawab dengan nisbah, hamba jawab kepada soalan. Tidak kata kau Kak Wani. Jangan Kak Wani salah faham. Hamba jawab berdasarkan soalan. Bukan kata kau Kak Wani gapo tidak. Tak seterusnya. Tok laki saya jaga-jaga nafkah, tapi kalau barang-barang dapur cukup lengkap belakang, saya syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Tapi tak usah cerita lah Kak Zida Tok laki jaga-jaga nafkah. Royak barang cukup sudahlah. Royak barang cukup alhamdulillah. Tak usah duk royak lah. Tok laki tak nafkah, jaga-jaga nafkah tu. Tino kena jok tino pakai zati belakang dah lepas ni. Biarlah hak tok lelaki tak wi nafkah, tok lelaki tak wi cukup nafkah tu biarlah. Gitu. Maka sembahyang sebenarnya adalah tempat penyejuk mata Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang arif. Wallahu a'lam. Tak boleh kita ni. Kalau seorang isteri dah menopause bila suami, bila suami nak dia dah tak lalu berdosa. Isteri menopause tak den layan suami, tak ada nafsu dah dengan suami, dosa kalau tak layan. Sebab tu kita suruh nikah. Sebab tu kita suruh nikah tu, kita suruh wi lelaki nikah lain. Hidup bermadu tak apa. Hidup bermadu tak apa, tak ada masalah. Sebab gapo kalau kata kita buat tok lelaki ni terasa hati dengan kita, rohok alik kita lah adik kakak rohok alik kita. Rohok kalau tok lelaki berasa hati dengan kita ni rohok. Lo ni kita boleh takwil. Pasal kita tengah gagah. Ni kita ni tengah gagah. Kita tengah gagah. Kita tengah apa? Kita tengah gagah, kita tengah ada tenaga, tengah ada kerja ni. Umur pun muda lagi. Isu panah macam. Malebak poligami. Jadi lagu tu. Matarik aku deh. Suami saya pun tak gagah dah. Sama-sama tak gagah lah. Kalau sama-sama tak gagah, becem molek sama-sama tak gagah. Kalau sama-sama tak gagah.
Hai, duk mana minyak zaitun kat ni? Metar dekat akak dah. Metar dah. Sudah. Tidak ada minyak zaitun. Tak ke. Okey. Hari ni minyak sarah 12 riyal dah. Hari ni minyak sarah 12 riyal adik kakak dah. Adik kakak yang nak beli beg kuning dekat akaun ni. Ustaz banyak kena ke orang puai apa? Mana tu beg beli tu beg sementara lagi ustaz. Gi dekat akaun ni. Gi dekat akaun ni dah. Kalau adik kakak nak beli, mari dekat akaun ni dah. Tu dah ke. Mana saat ni? Dah. Soh kepuk ke? Soh kepuk ada, minyak sarah ada, soh kepuk bentar lagi. Ni minyak sarah adik kakak dah. Ni minyak sarah. Hari ni harga dia 12 riyal adik kakak dah. Harga dia 12 riyal dah. Jadi minta tolong belilah. 12 riyal. 12 riyal dah. Ni dah. Gi dekat akaun no. Kalau nak beli hak ni gi dekat akaun no. Hari ni harga dia 12 riyal. Harga asal 15 riyal, harga dia hari ni 12 riyal. Kegunaan dia ni adik kakak untuk adik kakak yang baru masuk lah. Tak biasa dengar pasal minyak sarah hamba ni. Ni minyak sarah hamba dah. Tak seterusnya muka hamba tebel. Ada boleh Fadli tapi botol tak siapa lagi. Tunggu botol. Tunggu botol. Baik, untuk adik kakak yang ada masalah payah tidur, kenaling, sakit sendi, dan juga sakit otak, sakit belakang, sakit gigi, asma, kebur perut, gaut, gastrik lah gapo. Alhamdulillah. Baru nak akak. Waalaikumsalam. Baru nak akak. Gaut kau gapo, kecil manis kau gapo, ni boleh beli. Boleh beli minyak ni, guna minyak ni, sapu minyak ni. Ni. Terai kamera ni lagi ya. Kamera ni lagi terai. Kamera ni lagi terai. Gitu. Ni. Boleh beli ni dah. Jadi minta tolong dah. Dak. Wak ile gapo wak ile kini tekuk deh. Dan juga start daripada hari ni untuk pembelian ni lah. Start daripada hari ni hari ni 4 hari bulan ni. Start daripada hari ni 1 hari bulan 5 jadi jadi sakit gigi jadi 1 hari bulan 5 jadi start hari ni adik kakak kena beli sebotol sehari tak apa. Beli sebotol sehari tak apa. Sebotol sehari tak apa. Kena beli sebab gapo dia? Hari ni sampai hujung bulan ni kita ada buat hari ni 4 bulan lah. Hari ni 4 bulan. Kita ada buat gold basa telefon 50 riyal untuk 5 orang. 1 hari bulan ni. 1 hari bulan ni kita buat. 1 hari bulan ni kita racik nombor gold basa telefon alhamdulillah. Gold basa telefon 50 riyal untuk 5 orang. Jadi kalau adik kakak contoh dah, adik kakak beli hari ni, adik kakak beli esok, 10 hari dia adik kakak beli, maka nama adik kakak tu ada 10 di 10 nombor. Lagu tu. Nama adik kakak tu ada di 10 nombor dah. Ni bagi dia. Ni. Dan yang kedua, ni minyak zaitun daripada Palestin. Ni minyak zaitun daripada Palestin. Jadi kalau adik kakak
dia berminat nak beli minyak zaitun daripada Palestin khas untuk nak buat amalan lah. Dia nak buat amalan makan untuk turunkan kolesterol dalam darah, maka minyak zaitun ni adalah hak terbaik. Dia punya asidik dia rendah, bawah daripada ubat jatun tu guna dah. Oh, alhamdulillah. Berasa kan? Ada rasa ringan sikit tak? Ilai kau dok letih. Pasal hangpa tak biasa jual minyak jatun tu dalam minyak biasa. Kalau macam demo mari berubat jatun kan, kita katok-katok kunyit gitu ya. Adalah barang-barang dia tu. Kita katok-katok kunyit, kita tepek situ ya. Tapi tak tahulah hok minyak jatun lah ni jadi kodok lagi. Tapi biasa dia akan rasa lah. Adik kakak hok mana ada masalah jatuh beli hok mana ada masalah jatuh, beli minyak ni buat amalan pagi-pagi dan minyak tu buat siapa lik luar. Insya-Allah. Berkesan. Kanser boleh berubat. Tengok kanser. Kalau kanser hati boleh. Kalau kanser hati perut jadi bucik, mata jadi biru, bibir jadi biru, insya-Allah boleh. Kita waalaikumsalam. Kita buat akupuncture boleh. Ni barang dia. Dan selagi biarlah. Oh, tak boleh jual dah. Kena bank dah. Biarlah, kena bank gila. Nak kata orang deh. Biarlah kena bank gila. Dia tak ada rezeki, biarlah. Hak tu kita adik kakak deh. Hak tu hamba royak kepada adik kakak tu. Kita duk wi barang lagu ni. Kesal tu kita hak dia tanggung. Jadi demo tak padai lah demo. Kita duk mengajar suku sumber demo tak mari dengar. Biar kurang-kurang walaupun kita apa orang nak kata walaupun trigger finger boleh kan nak kata walaupun macam adik kakak tak beli pun kurang-kurang ni terubatlah hati hamba. Tengok berapa hari ni, 48 hari ni. Tak ada dah. Beg kuning tak ada dah, kena ban dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Biar ngapulah kena ban. Dak. Saya beli 3 botol dah. Alhamdulillah. Tapi boleh beli kat mana? Beli dekat Cik Su. Pergi dekat akaun Cik Su. Ni ada pulak dah. Ni ada pulak. Pergi dekat akaun no tak apa. Pergi dekat akaun no. Pergi dekat akaun no dah. Ni minyak zaitun. Ni minyak zaitun Palestin. Ni minyak zaitun Palestin dah. Ni minyak zaitun Palestin. Dan juga sos. Sos ni adik kakak. Sos ni sos anak jemaah hamba buat. Saya pun beli dah 3 botol. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi hok cabut teh tu akaun sebelah. Akaun no. Sebelah. Tak ada sini kena ban sini. Tak boleh jual sini. Kena pergi dekat akaun no. Akaun sebelah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca kah 40 baru tahu. Kanser payudara tak ada lagi ni apa hok mari nanyo tu. Tapi kalau nak buat insya-Allah tak pandai tu tekan tu nama ni nama hok api nama hok api itu ni nama hok api tek tu gi tekan situ tubik nama dia nak tubik nama dia. Lepas tu gila beli di akaun dia serupa hamba tengah live ni. Hamba tengah live dengan akaun dia, hamba tengah live dengan akaun hamba pun hamba tengah live ni. Ni adik kakak dah. Soh ni adik kakak. Soh ni soh daripada anak jemaah hamba.
Minyak zaitun 48 hari ni. Kalau ada voucher murah lagi boleh. 49 riyal minyak zaitun hari ni. 49 riyal minyak zaitun hari ni. Saya retak tulis comot-somot, alhamdulillah. Komen. Mana boleh komen pasal duduk tengok live ni. Tak boleh komen tengok live ni. Mana boleh komen. Lainlah kalau macam duduk sebelah-sebelah lagu ni boleh lah. Duduk sebelah-sebelah lagu ni boleh lah. Buat sebelah-sebelah boleh. Logik juga. Tak boleh. Tak boleh. Buat sebelah-sebelah tak boleh. Nanti jadi mapuh telefon. Jadi mapuh telefon. Tak boleh. Ni soh ni adik kakak, soh daripada anak jemaah hamba. Minyak zaitun extra virgin. Extra virgin untuk makan dah. Lepas minyak kena cancel order kau titi. Minggu lepas kena cancel order. Tak tahu tu kat Siti tu. Bapa dia cancel order tak tahu. Minyak apa ni gapo ni soh anak jemaah hamba. Naik tak komen. Aduh yai sudah tidak boleh lah. Tunjuk sini saja, sini tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk sini. Ni anak jemaah hamba. Jadinya dia ni budak muda lagi, umur 20 lebih baru. Budak muda lagi, umur 20 lebih baru. Jadi kita nak wis semangat lah untuk dia nego dah. Kita nak wis semangat untuk dia nego. Kanser payudara kena buat minyak lain kak, kena buat minyak lain. Kalau untuk kanser payudara kena buat minyak lain. Sebab hak ada ni jatuh je. Kita tak tahu lagi kanser payudara tu gapo dia. Tak tahu lagi nyakit dia lagu mana dah. Tahu kanser payudara tu, tapi tak tahu lagi punca dia daripada gapo. Jadi kita tak boleh nak buat minyak. Kena ngaji dulu hari tu pun. Dia mau minta buat ubat jatuh hari tu pun lama juga, sebulan lebih juga. Duduk ngaji, duduk teloh ubat jatuh ni. Lama juga duduk teloh ubat jatuh ni. Jadi lagu tu adik kakak. Jadi minta tolonglah adik kakak. Minta tolonglah adik kakak. DM je. DM. Tak ada nombor telefon. Nanti nombor telefon. Nak beli mana? Beli sini. Beli dekat akaun ni. Akaun ni tak boleh jual akaun ni. Hak ni soh anak jemaah hamba. Jadi minta tolong adik kakak lah. Beli boleh sebotol sore tak apa dah. Buat cicah-cicah kepuk malam-malam. Buat cicah-cicah kepuk malam-malam dah. Jadi kita wis semangat kepada anak muda lah. Kita wis semangat kepada anak muda untuk nego. Mana tahu kukuk satu hari nanti ada rezeki dia berjaya dalam bab nego dia ni. Dia boleh tahu, dia boleh bantu gapo dia ekonomi orang-orang Kelantan ni. Mana kita tahu dah. Jadi buat masalah ni dia kena orang beli dulu minyak soh dia ni. Jadi belilah soh dia dah. Gitu. Baik. Lesah bab barang. Dah. Jadi okey. Kita sambung malam dah. Kita sambung malam. Dia harga 1,500 dah. Nombor 85. Siapa dia nombor 85? Nombor 85 mana? Mana tu nombor 85? Banyak. Nombor 85 mana tu nombor 85. Mana tu nombor 85.
Mana. Ha, bangak. Cari. Ain. Ain gapo dia? Ain saja. Nama dia Ain saja. Hak beli boleh lepas. Nombor duduk di moderator. Ain saja. Ha, Ain saja. Ain saja. Mana nama Ain? Ada ke tak nama Ain? Ain 1, Ain 2. Saya guna Ain saja. Bunga nama Ain saja. Kalau betul bunga, kalau betul bunga kontak dengan no dah. Bunga kontak dengan no. Bubuh nombor telefon no. Alamat lok 1543. Tak ada detail alamat tu, kena tengok mula. Nanti WIC dengan alamat lah, nanti Khani akan tengok. Jadi jumpa dah pemenang untuk je harga 1,500 riyal dah. Tahniah. Tahniah Kak Bunga boleh je harga 1,500. Malah kita buat dah hak harga 500 kita let go dah. Ada dah pemenang hak harga 800. Hak harga 800 pun ada dah pemenang dah. Ni hak malah ni adik kakak dia, hamba tunjuk kali lagi ya. Ni hak harga 500. Mana hak harga 800? Hak ni hak harga 800. Hak ni hak harga 800. Tu dia. Tak ada rezeki dah. Baik. Untuk tahniah dah. Tapi saya takut Ain pakai nama Ain juga, harapan palsu kedok ni. Tak apa. Bunga kontak dulu dengan Kak No, dengan No. Nanti dia tahulah nak buat lagu mana. Nanti dia tahulah nak buat lagu mana. Nombor 85 nombor 85. Royak ke dia tu nombor 85 gitu dah. Tahniah dah. Boleh je 1,500 harga je. Tengok ni. Gitu. Baik. Seterusnya 5 orang untuk 50 riyal duit raya. 5 orang untuk 50 riyal. Nombor 108. Siapa dia nombor 108? Nombor 108. Mana? Banyak moderator. 108. Tunggu moderator ajak nombor. Macam mana? Nur Hidayah gapo nama? Nur Hidayah gapo nama? Siapa dia nama Nur Hidayah? Nak tahu nombor tu macam mana? Duduk dengan senarai tu, duduk dengan kita. Kita je tahu nombor tu nombor berapa. Gitu je. Nur Hidayah. Aku rasa sains sekolah aku ni. Nur Hidayah 1, Nur Hidayah 2, Nur Hidayah 3. Tak ada kita shuffle pula. Ni hak pembeli minyak ke? Pembeli minyak. Nombor 3 ne 1. Cepat. 3 ne 1. Siapa dia nama? 3 ne 1. Ada kodok 3 ne 1. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustaz. Mahmud. Mahmud. Mana Mahmud? Mahmud mana Mahmud? Mahmud mana Mahmud? Mahmud tak ada ni Mahmud ni. Mahmud gimana mana Mahmud ni?
Mahmud 1, Mahmud 2, Mahmud 3. Tak ada juga. 193. Mahmud pergi Mahmud pergi klinik. 193. Ha banyak. 193. Siapa dia nama 193? Nazirah Hussein. Nazirah Hussein. Mana Nazirah Hussein? Nazirah Hussein. Dua phone. Hak ni untuk jual. Hak ni tak boleh jual ni. Hak ni untuk jual. Hak ni tak boleh jual. No, hak ujung kau tu. Bukan. Mazirah. Mazirah. Nama berdasarkan parcel. Ya, nama berdasarkan parcel. Saya dah order minyak sarah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ma. Dah. Nama berdasarkan parcel dah. Banyak. Mana? Nazirah 1, Nazirah 2, Nazirah 3. Tak ada juga. 215. Nazirah lagi kursus haji. Cepat. Cik Lily. Mana Cik Lily? Mana Cik Lily? Jangan sedih. Cik Lily. No, gi mari duduk dia kak. Lepas situ. Cik Lily. Mana Cik Lily? Orang tak beli. Tak apalah, biarlah. Tak ada rezeki lah tu nak kata orang dia. Orang tak beli munggu. Mana bam. Okey. Hari ni bam harga RM7.80 dah. Hari ni bam harga RM7.80. Dah. Minyak wangi ada kodok. Tak ada lagi. Jadi khanis diri. Ya. Dah. Bam nanti kakak. Bam ni mana? Mana ada bam aku? Okey, ni bam. Bam ni adik kakak sesuai untuk yang mengalami masalah resdung. Yang ada masalah resdung, bam ni sesuai. Bangun pagi jadi gatal hidung korang, okey? Boleh. Cuma bam ni, bam ni ambil gini, cuma atas batai hidung gitu. Comot gitu atas batai hidung. Comot di dahi sikit gitu. Comot atas batai hidung. Tak. Boleh. Tak ada masalah. Kok mana bangun pagi tu ada masalah semua, okey? Tak. Bangun pagi ada masalah, gapo kita kata? Bersin ko gapo ko boleh beli bam ni. Harga asal dia ni adik kakak RM9 dah. Harga asal dia RM9 ni barang. Harga asal dia RM9. Hari ni harga dia RM7.80. Dah. Gitu. Baik. Kedia pula. 374. Siapa dia nombor 374? Banyak. Farhan Hakim. Mana Farhan Hakim?
Farhan Hakim. Farhan Hakim 1, Farhan Hakim 2, Farhan Hakim 3. Gini adik kakak, untuk memudahkan urusan cabut teh, ambo nasihatkan adik kakak bubuh nama di alamat tu, di parcel tu bubuh nama TikTok. Deh. Bubuh nama TikTok. Jadi bila adik kakak bubuh nama TikTok, kita panggil berdasarkan nama TikTok. Deh. Ni jadi nama contoh macam nama Mahmud tadi. Deh. Kalau kena bangla lalu dalam live aku dia nyauk, Abang, saya Abang Mahmud. Itu hari saya itu nama Mahmud abang. Malaysia mari itu semalam sampai. Nyanyo. Jadi bubuh nama TikTok deh. Bubuh nama TikTok mudah. Jadi kita nak cabut teko gapo mudah. Gitu. Ni kalau bubuh nama sendiri takut tukar lah. Takut tukar. Mari macam nama Mahmud tu gapo tu. Bagai nyanyo belaka tu. Nama hok nyanyo belaka tu. Gitu. Nombor 231. 231. Nak kontak kat WhatsApp ke ataupun DM? Boleh, DM sini pun boleh. DM sini pun boleh. Banyak. Waalaikumsalam. Wan Syahrul Rizal. Wan Saiful Rizal. Mana Wan Saiful Rizal. Wan Saiful Rizal. Mana Wan Saiful Rizal. Wan Saiful Rizal 1 Abed W. Wan Saiful Rizal Abed W. Terima kasih Abed W. Abed W kontak kepada kontak kepada royak ke dia. Abed screenshot nombor ni. Wan Saiful Rizal bin Wan Saleh. Bagus pun nama penuh, senang sikit. Wan Saiful Rizal bin Wan Saleh. Dah jala tu. Kalau jala abe mesej kepada royak kena royak kena abe nombor 231 ni. Nanti detail akan minta lah. Dan nanti ambo akan transfer duit. Ambo akan transfer duit 50 ya. Alhamdulillah tahniah. Baru sore ada 4 orang lagi. Ada 4 orang lagi adik kakak. Nombor 351. 351. Siapa dia? 351. 351. Mahmud pula. Mahmud pula. Aku buat beli Mahmud. Tu kita kata tu. Beli kerek-kerek. Hari-hari beli. Jadi nama kerek naik lah. Beli pula Mahmud. Nak mesej kan. Dia beli banyak kali macam saya. Alhamdulillah. Tak rajin mesej. Mesej kepada Zaujah Firdaus ni tak apa, DM. DM. Tadi nak dah nombor ni. Takut nama dia 2 sebab setting dah nak nombor tak boleh nombor sama. Setting dah ni tak boleh nombor sama. Mana boleh dia tak boleh naik nombor sama. Tak boleh. Tak ada. Bukan nombor sama. Mahmud 2 berdasarkan order contoh dah. Order tu order tu lepas tu kita buat nama Mahmud. Satu Mahmud, 2 Mek Yah, 3 Mek Nak, 4 Mok Timoh, 5 Mok Su. Gitu.
Okey. Baik, nombor 2 pula. Siapa dia pula? 232. Siapa dia nombor 232? Siapa dia nombor 232? Banyak-banyak letih ni. 232 panggil nombor kau. Panggil nombor lah. Nak panggil nama, nak masuk rana nama sebutir-sebutir dalam ni. Jadi kita buat melalui nombor. Senang sikit. Razmi Ismail. Siapa dia nama Razmi Ismail? Banyak-banyak Razmi Ismail. Ada ke Razmi Ismail? Razmi Ismail 1. Razmi Ismail 2. Razmi Ismail 3. Orang lain pula. 309. Kita nak buat cepat. 309. Cepat. Siapa dia nama 309? Salah nama tu. Salah nama. Apa salah nama? Nama gapo nama betul? Rusni binti Sulaiman. Kak Rusni. Mana? Rusni Sulaiman. Kak Rusni. Ada sokmo Kak Rusni. Tak tahu, takutnya tubik dah kali. Ada Kak Rusni. Kak Rusni. Kak Rusni mesej dengan ni dah. Kak Rusni mesej dengan royak nombor ni dah. Screenshot royak ni nombor Kak Rusni. Gitu dah. Tahniah dah. Maaf lah Kak Rusni, boleh win 50 riyal aja. Boleh win 50 riyal, dia minta maaf banyak dah. Nombor 50. Siapa dia nombor 50? MJ. Doa tak kuat lah tu. Doa tak kuat. Maya duha tak kosong lagi. Maya duha duk minta je lagi. Alhamdulillah. Cepat. Nombor 50 siapa dia? Ruhaiza Setapo. Ruhaiza Setapo mana? Ruhaiza Setapo 1. Ruhaiza Setapo 2. Ruhaiza Setapo 3. Tak ada juga. Berapa orang dah? 2 orang lagi ni. Nak cari 2 orang lagi ni. Nombor 255. 255. 255. Siapa dia 255? Jual barang gapo? Sini tak jual, kena pergi akaun sebelah. Kena pergi akaun sebelah. Aznida. Ambo jual bam. Ambo jual minyak sarah, ambo jual minyak zaitun daripada Palestin, dan juga ambo jual sos pencecoh. Ni ke Aznida. Alhamdulillah. Tahniah ke Aznida. Tahniah. Maaf Kak Aznida dah. Mampu boleh win 50 riyal saja. InsyaAllah. Kalau banyak lagi beli, banyak lagi boleh win. Nanti Kak Aznida kontak dengan nanti minta nombor akaun lah gapo semua. Nanti saya sendiri akan transfer ke Kak Aznida dah. Gitu. Untuk adik kakak yang duduk dalam akaun ni. Adik kakak boleh belilah barang-barang hang bubuh di Bitcoin ni, boleh beli start daripada hari ni sampai hujung bulan ni, 31 hari bulan ni. Maka berpeluang gold bas butir, telefon sebutir dan pitih 50 riyal. Pitih 50 riyal untuk sagu hati gini lah. Hak ngelah-ngelah ni sagu hati. Hak utama dia gold bar. Hak utama dia gold bar, hak nombor 2 telefon lah. Gitu. Beres adik kakak dah. Sore lagi. Nombor 185. Nombor 185. Siapa? Nombor 185.
Ada nombor 185. Zeti masuk sama dah lelah. Neh, balas sama ni dengan Kak Zeti ni. Neh. Ada gaya dia pagi ni. Neh, mana Kak Zeti? Kau tak ada dah. Ngaju ke mana? Mana Kak Zeti? Tak ada. Ada. Nanti Kak Zeti kontak dengan no. Neh, nombor akaun nanti kamu transfer. Gi Kak Zeti 50 riyal deh. Gi Kak Zeti duduk balah ngambor lah. Neh. Bapa ustaz tu buat malas saya kerja lah ni. Malas tak ada orang malas. Tu kita buat pagi. Neh, sebab pagi, neh, tak ada orang. Beres. Tu dia dah. Maka habislah kita cabut teh pada bulan ni dah. Cabut teh pada bulan lepas. Jadi bulan ni kita start pula. Nah, bulan ni kita start pula. Bulan ni kita start pula dah. Adik kakak beli barang gapo-gapo. Start daripada 4 hari bulan sehingga hujung bulan lah 31 hari bulan. Nah, hadiah utama dia gulba, hadiah kedua telefon. Nah, hadiah kedua telefon dan hadiah sagu hati 50 riyal untuk 5 orang pemenang kita. Nah, waalaikumsalam. Hamba rasa jadi sampai sini dululah. 9.30 dah ni. Nah, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada adik kakak dan juga tahniah kepada semua pemenang yang mana menang J yang harga 1,500, yang mana menang J harga 800, yang mana menang J harga 500. Kok mana pun tak apalah, rezeki kita lah belaka deh. Ada rezeki tak gimana tak usah pusing. Nah, cuma syarat dia sekurang-kurangnya beli sebarang hamba. Nah, barang hamba sebarang hamba beli tiap-tiap hari, sebarang tiap-tiap hari tak apa, tak ada masalah. Nah, sebabnya nama itu walaupun adik kakak beli tiap-tiap hari, nama adik kakak saja naik 30 nama. Maka 30 kali lah peluang, ada peluang untuk dipanggil nama tu dah. Gitu insya-Allah. Nah, jadi tak usah sedih lah hak mana tak dapat dah, insya-Allah rezeki ada lah tu. Nah, boleh belaka insya-Allah boleh belaka dah. Jadi gitulah. Terima kasih kepada adik kakak yang mana beli barang-barang hamba hari ni, tak amal hari ni beli berapa orang, 3-4 orang je beli, tak apalah biarlah. Nah, hak bahagian beli tu, tapi cuma kita buat lagu tu lah. Nah, cuma kalau macam hamba sendiri tak jual, hamba nak beli barang lagu mana piti tak ada. Ni, jadi hamba kena jual lah baru ada piti. Nah, kalau tak jual tak ada piti, nak beli barang lagu mana tak ada lah barangnya. Nah, gitu. Jadi hamba rasa sampai sini dululah adik kakak. Nah, kita jumpa pula kalau tak ada gapo-gapo malam ni dah. Los ni kita beli. Tak payah ke dia masuk los beli. Nah, jadi kalau ada rezeki kita jumpa pula malam kare dah. Kita jumpa pula malam kare pada pukul minggu depan bakali. Lepas ni kita beli. Alhamdulillah. Nah, minggu depan tengok minggu depan. Nah. Waalaikumsalam. Dia sedak jual dalam akaun ni, Akaun ni orang tak ramai akaun ni. Akaun ni orang ramai. Nah, follower ramai sini tapi sini orang masuk. Sini orang tak masuk. Nah, tak apalah, lagu-lagu mana pun tak ada masalah. Jadi gitulah. Nah, kepada adik kakak hok support menego, alhamdulillah. Nah, jadi kita pakat rasalah sikit-sikit sore. Nah, pakat rasa sikit-sikit sore nak lagu mana nak ui belaka tak mampu hamba. Nah, dapat komoga kita jual minyak juga. Ni, jual minyak pun minyak kadang-kadang harga 15 riyal tu jarang sekali lah. Ni, walaupun kita buka harga 50 riyal tapi jarang sekali lah kita jual dengan 15 riyal ni. 15 riyal tu. Ni jarang sekali dah. Hak tu 12 riyal, 10 riyal. Gitu lah. Jadi yang berasa sampai sini dulu. Kita jumpa pula malam kare insya-Allah kalau tak ada gapo-gapo. Jadi hamba minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Hak mana mari, hak mana hak baik mari daripada Allah. Hak mana hak tak comel tu mari daripada hamba sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.